kita orang tengah on the way pergi LRT Setiawangsa. Sepatutnya naik Grab, tiba-tiba ayah dah balik. RM20. 20 kasih sayang. Biru. Siapa ada biru? We're here. Kita naik dari sini Setiawangsa ke Tawangi. And then jalan-jalan sikit baru sampai tempat kita nak tuju tu. So, this Kau mencang ke? YouTube. YC je. Aku buat lah what we eat. Kau tahu kaki biru ni? Bagi orang lebih tua duduk sebab tulang diorang dah kerepot. Ni dah kerepot. Tu dah kerepot. Diorang kena minum susu almond. Elila. Saya pakai tudung style ni. Tak, dia punya lipatan je. Kita dah sampai Tawangi. So kita nak berjalan ke destinasi yang ingin dituju. Let's go. Why? Jalan ke apa? Taklah, dia tak ada tembus. Ke dia ada 2 pintu lah? I'm not sure. Sekarang kita dah menuju. Since saya tak boleh nak tengok maps sebab saya nak record video, so saya pass kepada Angah. Usually ini tugas saya selalunya, melihat maps. Tapi ni Angah pegang pun saya kena tukang tengok maps. So tu kita orang menuju. Now padahal masih mirror. So Angah akan lead the way sebab saya nak record video. Boleh tak rapat? Tada! Ini survival. LCC. Ni jalan terus ke hotel lah. Yeah. Oh. Kenapa? Akhirnya naik train lagi. Tak, sepatutnya naik monorail. Tapi monorail tu macam dekat je dengan ni. Monorail ni depan ni. Hotelnya dekat something like, I don't know where. Orang cakap, oh monorail dekat. But the thing is, kalau nak naik monorail Bukit Nanas ni, you guys kena naik dekat KL Sentral gitu. Kita orang memang dia asal lagi meremehkan. Orang punya station dia memang directly Putra Height. So berapa kita nak bazirkan masa kan? So kita orang just macam, okay, why not we directly jalan pergi ke Tawangi, and then kita ni je lah, kita berjalan macam sekarang ni. It's more adventure. Ni kalau dari Tawangi nak ke pergi Platinum tu 6 minit. So yeah, agak berpeluh but whatever. Kita ada Gajah Dogs. The smell of Jalan Raya so busuk. Kenapa dia orang stop? Kanan. So saya mengharapkan mereka untuk tengok maps, but since I'm the professional one, so saya tak lari daripada tugas ini. Anyway guys,
Rancangan saya nak mandi. You know how I am crazy kalau tengok air. Aku macam kalau nampak air. Macam tu. Akan tetapi, since saya baru baik demam, so saya tak boleh nak mandi. Sebab nanti saya demam balik. So kita ada lagi 4 minit berjalan. Melintas. Sebab tu aku tidak main jalan je kat jalan raya. So macam mana cakap tu bukit panas. Ya adalah kena jalan-jalan untuk platinum. Tu yang kita akan duduk. Jangan pisah. Kakak, jangan pisah. That's the place that we're gonna stay. But the thing is, I don't know where is the pintu masuk. Sekarang pukul 2.50. So kita punya check-in time is 3 o'clock. So macam okay. Misi mencari where's the pintu masuk. Jadi tak nak tengok. Sebab Adik banyak cakap. Dah lama pun vlog guys. Mestilah kena banyak cakap. So kita dah sampai. Siapa pegang? Kau tahu tak tahu. Tengok yang dia ada lain-lain tutup. Kenapa orang tu? So kita tengah tengok di manakah dia tu ambil siapa. Call je lah. Apa? Ash. Dia kat rumah. Depan dah. Tu rumah. Suruh call pun. Jangan sampai kat luar ni gaduh ambil phone kau ni. Buka digital tu. Mana slot? Sekarang belum. Kita dah dekat kaunter. Rumah. Dah yang tu uruskan. Collect deposit RM500 ya. Oh, kakak. Oh my god. Kena terus merokok tidak boleh. Durian manis dengan nangka tak boleh. Jangan letak barang di luar dulu. Selepas 10 malam jangan terlalu busy. Kalau langgar peraturan dendanya RM500. Untuk tak dulu saya bagi 2 kunci. Kalau hilang 1 RM300. Nak confirm perlu parking kereta? Tak. Boleh tanda bawah. Di sini mau berapa yang dekat? Oh, beritahu dekat. Berapa minit? 10 minit. 10 minit. Gilmore pun dekat kita. Gilmore dekat belakang. Berapa minit kan? Lebih kurang. Boleh tembus sini lah. Jalan kaki. Straight. No durian. Baru makan durian. Ada. Non kalisa di buon. So tu A. She was a fairy. Dah masuk. Dah. Okay. The tour begins. Wow. Okay, so Wow, this is what we have. bapak besar. Letak sini. Guling-guling. So kita ni. Okay, come on guys. Wait. Okay, first is seorang. So, Okay, hi guys. So right now you guys are in our Yeah. to KL. So this is our room, deluxe king room. So kat sini. Situ dia sediakan pipe and then tempat masak. So kat sini benda lah. So sini bawah-bawah ni ada ini sudu, pisau pun ada. So siapa yang nak masak boleh sebenarnya. Dia bukan macam hotel, dia macam rumah. Macam Airbnb. So dia ada peti ais peti besar guys. besar. Then dia ada microwave. Cepatlah. Dia ada almari guys. Ikut ni. Okay. So dia ada bathroom. Bilik dia like bathroom dia lagi besar pada bilik aku. Oh, besar ni. Ni jamban dia bersih guys. Ini tempat shower. Dia sediakan shower cream and shampoo. Big. Lepas tu korang nampak pintu ni pun besar. Ada cermin besar.
Tengok ni. Wow. Outfit check. Dia punya Kita boleh buat cermin. Okay. Sangat. Kalau 500 habis sangat lah. Okay, let's move Ada on mie ayam to boleh adik. Okay, now it's my turn. Finally. So kita punya, this is our bedroom. Kita ada lampu, katil size king, ada 2 towel. And kakak cakap ni, kakak tipu. Dan kita ada TV yang besar. Ada Netflix. Kita ada Netflix. Record ni, kotak-kotak. So kita ada this one, lampu. Kita ada ni, tempat untuk kita makeup or kerja. And this is another place. Which is kalau kita orang 5 keluarga, kita orang 5 orang, boleh je Umi Ayah datang. Kita tidur atas. Macam kita orang tidur atas. Boleh je satu family yang maybe 6 people sebab dia ada ni. Tapi Kau tak boleh, dia akan charge duduk. lah kalau lebih orang. Seorang So, tada! Minta tolong juga. Boleh nampak pemandangan tu, ada monorail. Ada KLCC ke? Ada lagi satu. Oh alah, tak ada KLCC. Ada ni je. Where's the KLCC? We want KLCC. Tapi kita nampak monorail. Tu ada monorail guys. Tu ada rokok tu but. That is not ours, okay? Okay, benda ni boleh buka guys. Boleh keluar ke? Okay, batu panjat. So kakak tengah masih record every inch of bukti. Sebab deposit 500. We're gonna have fun. This is our first trip bersama 3 orang. So we're so excited. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Akbar. So, this is our first trip together in Kuala Lumpur, cepat ada staycation bersama. Jadi pukul apa kata suruh senyap? Pukul 10 kita kena stay senyap. Kalau tidak hilang duit pada otak ni. So I already have proof of evidence. Ni dah record segala sini. Because we're scared guys. 500. Okay. Ini kita jujur. Umi Ayah tak tahu sampai sekarang. Kita orang kena charge deposit 500. Ya Umi Ayah. 500. Kita bilik ni kita orang dapat kat Agoda hanya 300 lebih je. 315 je guys. Untuk bilik sebesar ni. Termasuk tax. Nampak tak dapat peluh. So panas gila ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah Allah Akbar. Oh I love the words. Masya Allah. Tabarakallah. But pemandangan sangat cantik. So pagi-pagi kita orang boleh tengok pemandangan. Atau tengok je saya. So we're gonna call Ming Ayah and show the room. Biar Ming Ayah jealous. Sebab selalunya kita orang yang kena tinggal kat rumah. So this time kita orang tinggal kat Ming Ayah kat rumah. Apa yang sebenarnya? This is our first trip guys. Korang perlu excited. Kita bertiga dapat keluar. We're going Quilskimo. Ya, so kita nak makan. Tak nak apa. Let's go. Ada je surat KLCC tapi kena naik Grab berapa? 6, tadi RM7.3 lah. Keadaan. Let's go. So, Cucu. apa tak detect? Jalan je lah depan. Tengoklah ni universiti tu ha. So guys, kita nak gaduh guys. Kita tak boleh keluar bertiga. Sebab tu lah kita orang selalu keluar dengan Umi Ayah. Sebab kalau tidak, hello ya. Tu tempat kita orang stay. Sabar. Boleh. Kita Wait. Malaysia, kita ada tangan. No. You have to wait. Wait. I don't want to wait. Sit. Wasting my time. Sit down. Ni tadi kita orang lalu. So now kita nak pergi. Sekarang kita dekat tiga udang. Seseorang satu udang. Aku dah udang lah. Ayam dan ikan. So dia Apa? Thank you. selamat kat saya guys. Terima kasih Angah. Ya. So mangsa pertama dah kad kakak sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba kad dia decline. Padahal dia ajak main benda lah ni. Sekarang kita kat airport shop.
Tiba-tiba kat Kiki lah. Punya dia nak cakap chocolate chip cookies. She didn't mention the cookies. No. Aku tunjuk. Jauh. It's not my fault. You didn't. Thank you. We got the coffee. So kita nak pergi Mana Ais. Sebab kita cadang 6.30 kita nak balik. So kita dekat Mana I? sebab Angah yang nak pergi. Aku tengok Angah dah tak larat. Tengok tu. Angah dah penat. Wah, cantiknya. Awan. Ni ada food court, guys. Tu, food court. Sana. Di dalam rancangan berbelah. So, kita dah selesai membeli belah di Quill, tak ingat apa benda tadi. Quill Center kot. Show. Rasanya boleh diperbaharukan balik. Ya, macam ni lah, macam ni buat orang gaduh. Tadi pun sama. Tadi pun kat kaunter nak call pun duk pas. Lepas tu dia boleh berenang. Tak ramai orang. Rugi kat rugi. Tak rugi. Kenapa? Tak kecil. So ya Allah, sumpah sayangnya tak bawa. Aku dah nangis. Dekat sangat ni. Tak berapa selesa. Dah sakit guys. Sebab saya takkan korbankan aurat saya demi untuk swimming. Kau saya jahat kan? Saya swimming je. Tadi ini baju pendek tu. So saya tidak begitu. Saya tidak diajar untuk begitu. So, kita akan main imposter ya lagi. Siapa geng kau? Siapa adik kau? Kau tahu apa yang kaitan dengan perkataan dia? Kau kenapa tergagap? Okay. S. Ha? S. Apa? Lembut. Aku jumpa kat zoo. Boleh tak nak apa sekarang? Sabar. Okay, next. Aldi. Berekor. Geli. Dia ada keras. Suspicious. Betul ke? Pedas. Banyak saiz. Ratu. Aku nak buat. Kita kahwin apa? Semut kan? Bukan. Atau? Il. Dah strong lah. This is mine ya. Bagi aku. Apa? Berbulu. Besar. Dekat zoo. Kenapa zoo? Ya. Nakal. Scary. Dia ada bunyi. Senang betul kau. Mana boleh aku dah tahu. Dibunuh. Some people adore it. Itu macam banyak je saya. Ni yang ditakut. Macam takut yang tadi. Ada dalam logo. Vote. Bukan aku lah. Kau ke? Kau tu? Kau tahu apa? Harimau. Salah. Harimau atau singa? Singa. Sama lah. Mana kau dapat? Aku macam, okay, kakak dah cakap berbulu. Dibunuh. Nakal.
Ngakal. Aku ingat monyet. Datang lah punya. Angah dia buat scary pak. Angah dah cakap scary. Lepas tu tiba-tiba dia kata ada yang adore. Lepas tu aku macam ni tak singa harimau. Sebab takkan gorila. Tuan mana ni? Guys, so this is our outfit for today. Goodbye. Let's go. Hari ini saya matcha strawberry latte. Kalau sini ada je kosong. Kalau aku himpit dua orang ni. Sedang check out. Duit dah dapat. Selamat. My highlighter. Untuk. Sekarang kita akan ke LRT. And then kita akan tembus ke dekat TRX. Kita orang nak makan kid fry. So as well, biasa saya perlu lead the way. Kakak angkat saya lupa. Kakak angkat saya dah tua. Diorang dah nak masuk alam 30-an. So diorang ni memang Okay, since Friday issue, so I already 9 out of 10. KCC. Okay. Yay, successful. Yeah. Tukar KCC. That's the KLCC. Oh my god, sangat panas. Tapi Look at my new bag. red. Aku 9/10. Aku Oh, dia jauh sangat. sambil jalan lah. Tapi bilik dia nice. Yes. Since tak ada issue, so I already highlight. Aku 8 not. But so far so good. Tapi dia rasa macam sangat takut untuk buat kesalahan. Oh ya. So macam kita orang ni selalu kaki redah je. So macam Staff dia orang pun friendly. tapi okey je staff dia. Lepas tu cuma ni lah dia punya kekurangan dia dekat lift dia. Lift dia. Ya Allah, nasib baik tingkat 17. Aku dah kepanasan. Aku rasa kalau pitam tu aku tak tahulah. Lepas tu monorail yang orang selalu cakap dekat tu memang dekat, tapi monorail ni dia tak boleh access dengan LRT. So macam kena jalan lain. LRT, monorail Bukit Menas. Kita orang nak pergi LRT Dangwangi. Tak, kita nak sini lintas. LRT semalam. Ingat. Kita orang tak buka Max. Sebab apa? Sebab saya bijak. Sebab saya buka pelupa. Tu KLCC. Diorang dua dah lupa. And Okay guys. Sejujurnya saya rasa trip ni macam okay lah. Sebab kita orang tak ada gaduh. Usually kita orang gaduh. Mesti one of us mesti ada yang emosi. Tapi kali ni kita orang control. Kita orang berjaya control our emosi. Even though semalam ada berdebat. Ni lah gaduh-gaduh. Aku benci apa? Diorang jalan sangat lambat. We're going to TRX. Yo. Stesen berikutnya, pavilion Bukit Bintang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Anda akan tiba di Plaza Exchange. Kita dah sampai dekat TRX Mall. Semua dah mudi. So, kita akan makan TRX.
Jadi rasanya semua dapat tiba-tiba. Ni ada orang obsessed dengan Stranger Things punya Fire Club. Ni aku buku. Kakak yang dah ngantuk. Boleh? Suruh dia yang bayar. Last kita juga yang bayarnya. Cookies. Nah ni, triple chocolate macam. Ada receipt. Guys, cuba teka kita punya plan impromptu lagi. Sebab kita tak ada berpisah dengan Umi Ngaya. Ini sebenarnya kita orang ni, as you guys know, ada 2 orang budak bisnes. So ini adalah taktik bisnes kita untuk jimatkan duit. Daripada kita naik grab pergi rumah, baik kita orang call ayah. Okay ayah, pikat kita orang kat MRT kacang. The end of our trip. Sabar. Jangan buat. But I guess that's all for our vlog, my vlog today. I'll see you guys in the next vlog. Bye. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe and share. And comment kalau kita orang boleh pergi lagi. Lagi dinner dengan ayah. Assalamualaikum Mi Ayah. Kau mana ya? Puas? Puas? Terima kasih Umi Ayah. Best doa.